Ada satu pot more menarik, meriah, banyak pilihan kat Kelang ni mesti ramai dah tahu kan. Setiap tahun menjelang Ramadan je, meja penuh orang beratur panjang datang nak moreh kat sini. Dari 9:30 malam sampailah ke sahur dia orang operasi. Paling special colik-colik kat sini. Ada hampir 20 jenis. Ada paru, ada ikan goreng, ada udang, berbola. Nah, sotong gedabak ni pun dia bagi. Dia goreng panas-panas, layan colik-colik ni lepas tarawih, sedap sungguh. Kalau korang teringin perkena nasi lemak, kita orang suggest ambil kerang, udang, sotong sambal dia ni. Hijau kan nasi lemak dia? Sedap, tak percaya korang cuba. Ataupun nak bubur berlauk pun dia orang ada. Boleh tahan juga sedapnya. Kemain lagi akan kau suka. Nak yang lagi rare, korang boleh try Maggi beef bowl ni. Atau nak yang berat sikit, boleh ambil rice beef bowl dia. Tengok dia hidang depan mata ni pun dah tahu sedap. Daging dia pun lembut, sedap pun sedap. Cicah dengan sukiya sos tu, memang terangkat. Menu-menu ni tak lama, hanya muncul bulan Ramadan je. Inilah masanya nak merasa setelah menahan lapar sepanjang hari menjalani ibadah puasa. So, jemput datang tau.